wali-wali Allah pesan untuk urusan kehidupan kita seharian, cukup kalau kita baca dengan elok-elok. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak semua tengok, bapa-bapa tengok ke Kaabah, pintu Kaabah, di tengah-tengah pintu Kaabah tu inilah ayat dia. Pintu sebelah kanan, daun pintu sebelah kanan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pintu sebelah kiri, Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Sehari 100 jangan tinggal. Tu minimum sikit. Dah bila bagi petua lagu ni, dia main duk tanya, Ustaz, 100 ni sekaligus ke putih-putih? Orang suruh baca-baca sudahlah. Lagi duk tanya. Dak lah Ustaz, tak habaq kami mana nak tahu. Sebab tak habaq tu lah buat ikut dan mana saja. Bila dah habaq lagi jadi berat nak buat. Jadi sehari 100. Buatlah lagu mana pun. 20 ke, 5 20 kali ke, 10 kali ke. Ikut sukalah sehari tu buat. Yang penting jangan tinggal.